cepat Ramadan. Terlepas train. So korang mesti tanya-tanya kan kenapa kita orang naik public transport hari ni. Sebenarnya hari ni adalah big day lah untuk wife aku sebab dapat hadiah birthday dia. Walaupun lambat sikit sebab barang daripada Jepun, nak sampai Malaysia lambat sikit. So hari ni actually adalah delivery day untuk kereta baru wife aku. Hadiah birthday dia. So kita orang on the way, kita orang tak bawa kereta. Jadi naik train daripada Melaka dan sudah ni dah sampai KL lah. Ini baru turun kat Glen Mary. Kita orang nak pergi ke showroom kereta. Kereta apa? Korang tengok nanti. Jom. Hai, konnichiwa. Kore da Automat Glen Mary ko. Toyota delivery day Corolla atau GZ Auto. Okay, kita dah sampai dekat Automat Glen Mary. Kita tengok kereta kita kat mana. Okay, so kat sini Automat Glen Mary ni dia bawa masuk banyak brand lah. Ada Volkswagen, ada Toyota, Audi. Kereta kat sini tak banyak sangat tapi boleh custom order. Mercedes pun banyak. So kalau korang yang berminat untuk beli kereta sama macam kita orang ni, kat sini dia ada tinggal 2 je lah. Sebab sebelum ni ada 3. So yang putih ni 2022, yang hitam ni 2021. Cuma ni grade 4.5, ni pun grade 4.5 kot, rendah sikit lah. So ni harga tak tinggi sangat. Cuma yang hitam ni dia dah datang dengan body kit. Ni cantik sekali, kita orang memang tak ada body kit. Yang ni hitam 132,000, yang putih ni 129. Ni murah sikit lah sebab grade dia rendah. Kita orang punya grade tinggi sikit. Ni beza, ni ada body kit Modelista, ni tak ada body kit. GR86 pun ada 2 biji. Ni putih dengan silver. Ni GR, yang sana tu bukan GR. Ni tahun 2022. Wow itulah manual. Ayang, kata you, apa perasaan? Saya rasa berdebar. Inilah dia Toyota Corolla Sport variant GZ. Overall looks memang pada aku cantik lah. Okay, dia segmen A tak silap aku pun tak ingat segmen apa, tapi dia hatchback. So model ni ada 3 variant, G, GX, GZ, dan ada satu variant lagi yang keempat sebenarnya, tapi aku tak masuk ke dalam, aku kira 3 je, adalah GR. Dia ada 3 juga jenis model yang berbeza, Corolla Sport, Corolla Sedan dan juga Corolla Touring. So yang aku punya ni Sport, so dia hatchback. Okay, so kita tengok luaran dulu. Luaran dia basically dia 4 doors, 5 seater, tapi basically seat belakang tu meant to be 4 je lah, tak sesuai untuk 5. Ni tak ada body kit, tapi kau ada option lah untuk Modelista, TRD apa semua tu. RAM dia bagi standard 18 inci, tayar ada 25-40. Okay, ni RAM standard dia, tapi untuk variant G dengan GX, RAM dia lain lah, body semua sama. Dan ni adalah belakang dia. Untuk lambang belakang dia ada badge Toyota, lambang depan dia badge C untuk Corolla. So kita tengok boot space dia. Boot space dia ada 2 jenis. Satu yang ada spare tayar. Kalau ada spare tayar macam aku punya lah, so dia ada spare tayar macam ni. So dia punya boot space ni agak tinggi sikit, kurang lah sikit ruang dia. Tapi ada satu lagi jenis yang dia tak ada spare tayar, dia hanya bagi toolkit, so boot space kau ada besar sikit lah. Seat belakang, macam aku cakap, dia sebenarnya lebih kepada 4 orang lah. Dan since dia adalah sport, so ruang belakang dia ni agak sempit sikit. So kalau kita tengok situ ruang kaki memang agak sempit sikit lah. Tapi pada aku okey, cukup sebenarnya. Cushion jenis fabric, aku pilih ada fabric. Dan depan dia pakai semi bucket, belakang dia bagi yang biasanya lah. Dan dia 4T60. Seat ni sebenarnya boleh turun. Okay, kau boleh turunkan. Sebelah sana pun boleh turun. So dapat extra luggage room lah. Okay. Depan pula,
Untuk model ni aku pilih auto. Dia ada juga untuk manual 6 speed. So yang ni adalah auto 10 speed DCVT. Dia ada manual juga, so korang boleh pakai shifter kat sini. So dashboard dia bagi TFT, screen, dan juga ada drive mode. Okay, so korang ada pilihan sport, normal ataupun eco. Basically seat dia inilah semi bucket, dan ada beberapa jenis lah, tapi yang aku minat yang cutting macam ni lah, sebab dia ada yang leather, ada yang fabric tapi pattern dia bentuk lain sikit. Basically dalam model ni kalau korang tengok, dia adalah sama dengan GR Corolla sebiji, sama, memang interior dia semua sama, seat sama, semua ada lambang badge GR lah kat sini. Apa ini tak adalah, tapi dalam ni semua sama. Panel tengah ni sama. Ada seat heater kat sini untuk kiri kanan. Okay, ada traction control. Aircon dual climate, maksudnya kau boleh control suhu untuk belah kiri dan juga suhu untuk belah kanan. Belakang tak ada untuk aircon, depan saja. Tapi pada aku, since cabin dia kecil, memadai lah. Okay, kau ada head up display unit yang ni, kecil je screen dia, basic dia bagi. Ada Apple CarPlay. Since dia di Jepun, kau tak boleh lah nak buka radio dia, sebab radio dia frekuensi sampai 90 je. Tapi yang aku suka interior dia ni, satu adalah seat dia ni. Okay, seat dia semi bucket. Lepas tu interior dia yang aku dapat ni, dapat red leather stitching. Kat sini semua soft touch plastik. So memang rasa premium dan rasa sedikit racing lah. Dia sport, so adalah feel tu. Nak beli tak mampu kan. So semua kat sini leather stitching dan warna merah. Engine 1.2 turbo. Okay, kita tengok engine dia pula. Inilah engine dia, 1.2 4 cylinder turbo. Cuma turbo dia special sikit. Dia water to air sebab dia pakai coolant. So untuk sejukkan intercooler dia pakai coolant. So tu saja video untuk review sedikit sebanyak lah kereta ni. Aku pun tak berapa pandai sangat nak review kereta ni. So tu saja. Hopefully lepas ni mungkin kurang sedikit video-video ride. Mungkin lepas ni banyak pula video drive pula kan, kereta pula. We shall see. Tengok macam mana nanti. Alright, thank you for watching. See you guys on next video. Bye.